Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Zahir bin Muhammad Zain, C2482074. Hari ini saya nak membentangkan satu projek saya yang bertajuk redesign produk ring light mini. Saya akan ambil daripada slide 2, iaitu apa itu redesign, maksud redesign. Redesign ni maksudnya kita reka balik sesuatu produk supaya nampak lebih moden, lebih praktikal dan ikut keperluan pengguna sekarang. Dalam kes saya pilih ring light mini sebab ramai orang guna, tapi masih ada benda yang boleh kita baiki dalam produk tersebut. Okey, slide 3, problem statement. Masalah utama yang saya jumpa, ring light yang ada sekarang terlalu besar, cepat panas dan kadang kaki dia tu tak stabil. Saya buat pemerhatian dan tanya beberapa pengguna, ramai cakap diorang nak versi kecil, senang bawa dan LED boleh ubah warna. Jadi dari situ saya nampak ruang untuk redesign produk ini. Kenapa redesign? Slide 4, function dia. Sebab utama saya redesign ialah nak bagi fungsi dia lebih mesra pengguna. Saya tambah lampu LED, boleh ubah warna, kawalan sentuh dan port USB-C untuk pengecasan pantas. Selain itu, reka bentuk dia lebih moden dan portable, sesuai untuk pelajar, content creator dan peniaga online. Okey, seterusnya ialah slide 5, type and categories of redesign. Jenis redesign ni termasuk functional, technological dan aesthetic redesign. Maksudnya saya ubah bukan sekadar rupa, tapi juga fungsi dan teknologi dia. Kategori produk ni jatuh bawah elektronik dan aksesori digital. Seterusnya ialah slide 6, existing product. Antara produk yang saya rujuk ialah Newer, Godot dan Basis. Tapi saya nak hasilkan versi yang lebih kecil dan ringan dengan warna biru lembut yang nampak lebih fresh dan touchy. Okey, slide 7 ialah aktiviti dan ataupun proses. Proses dia bermula dengan kajian pasaran. Lepas tu saya buat lakaran idea, pilih bahan dan hasilkan model digital. Saya juga dapat feedback daripada pengguna tentang bentuk supaya hasil akhir lebih praktikal. Okey, slide 8, market segmentation. Pasaran utama saya ialah pelajar, influencer, streamer dan usahawan muda. Trend sekarang ramai buat rakaman sendiri kat rumah. Jadi mereka nak lampu yang kecil tapi terang, mudah bawa dan nampak moden. Selepas itu ialah slide 9, target user and area. Target user saya umur antara 16 hingga 35 tahun, lelaki dan perempuan. Tapi saya fokus pada pengguna di Malaysia. Tapi reka bentuk ini juga boleh masuk pasaran Asia Tenggara macam Indonesia dan Thailand. Seterusnya ialah slide 10, iaitu design kriteria. Saya pilih bahan ABS tahan haba, bentuk bulat minimalis dan warna biru putih sebab nak bagi rasa bersih dan moden. Lampu ni pun boleh dilipat, jadi senang nak simpan atau bawa ke mana-mana. Seterusnya, slide 11, design objektif. Objektif saya simple, nak hasilkan ring light mini yang bukan saja cantik, tapi praktikal dan mampu milik. Saya nak pengguna rasa selesa dan puas guna produk ni setiap hari. Slide 12 pula ialah what, apa dan keyword dia. Okey. Secara keseluruhan, projek ni fokus pada bidang pengajian skrin dan teknologi kreatif. Sebab pencahayaan sangat penting dalam rakaman dan visual. Keyword utama projek saya ialah portable, estetik, smart LED dan ergonomic design. Jadi, kesimpulannya redesign ni bukan sekadar tukar rupa, tapi tentang menambah nilai dan pengalaman pengguna. Harapan saya, ring light mini ni boleh jadi produk yang berguna untuk semua pencipta kandungan masa kini.
Sekian, terima kasih daripada saya, Amir Zahir bin Muhammad Zain. Assalamualaikum.